ke belum lagi seterusnya. Jadi kita terima pemanggilan seterusnya. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu di Haji Ramli ni? Haji Ramli, ya? Dari mana tuan? Dari Lambak ni. Lambak, Ustaz. Silakan. Terima kasih Ustaz Ali Hasan, ya. Hamba. Selalu juga mendengar ceramah Lampak pagi. Ya, sikit-sikit. Ini ada hamba terdengar ceramah daripada Ustaz Haji Ismail Leman. Ya. Yang mengatakan kalau seseorang itu macam ujung bulan kan, kafirnya, nama mati ninya. Atau yang beritahunya Ustaz satu syirik punya. Jadi macam mana cara kata ni? Pasal barangkali sudah tercakap. Macam mana cara kata ni untuk ialah maksudnya kalau sekiranya kata ni sudah bercakap macam itu, mana sudah syirik tu. Artinya syirik kan itu dosa besar. Jadi samalah yang macam yang pertama tadi dosa besar. Apakah cara-caranya macam mana untuk kata ni bertaubat dan insyaAllah kalau macam diampunkan tadi masuk surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan. Jadi mengenai syirik ni mungkin Ustaz dapat memecahkan bahagian-bahagian syirik, mungkin ada pecahan-pecahannya. Silakan. Terima kasih kepada sekitar yang bertanya tadi. Kalau kita lihat syirik ini dia boleh dibagikan ada syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar ini artinya kita melakukan sesuatu yang mengeluarkan kita daripada akidah Islam yang sebenar. Artinya sama ada melalui perkataan ataupun perbuatan ataupun dengan cara i'tiqad, kepercayaan kita. Artinya kalau seseorang itu beriktikad bahawa Tuhan ini tidak ada contohnya, ataupun Tuhan ini ada anak, maka ia telah melakukan syirik yang terkeluar terus daripada agama Islam. Artinya sudah menjadi murtad di situ. Begitu juga dengan perkataan ataupun dengan perbuatan, dia pergi menyembah pokok contohnya. Dan pernah berlaku saya terbaca satu berita di sini juga yang mengatakan ada satu pokok yang ditebang. Kerana ramai yang kerana masalah ekonomi, keruntuhan ekonomi ekonomi yang meludum ni, ramai yang bankrupt, so pergi minta. Yang minta dengan Tuhan, minta tak selesai juga masalahnya. Jadi pergi dekat pokok minta dekat pokok minta supaya selesaikan masalah dia. Nombor ekor ni. Termasuklah juga tu, masuk nombor ekor dan sebagainya. Jadi ini yang diminta, ini syirik ni. Ini syirik akbar tu, maknanya kufur tu. Dia terkeluar daripada Islam. Dan begitu juga dengan i'tikad, keyakinan dia, kepercayaan dia